Okey, jom kita terus ke intipatinya, influenza. Setiap tahun ia menjejaskan perniagaan dan komuniti kita semua. Jadi dalam beberapa minit ni, saya akan kongsikan data-data penting yang anda perlu tahu. Tujuannya untuk bantu anda lindungi pasukan anda dan pastikan operasi bisnes berjalan lancar. Baiklah, kita mulakan dengan satu statistik yang terus terang agak mengejutkan. Setiap tahun, antara 5 hingga 15% populasi kita dijangkiti influenza. Ini bukan sekadar nombor atas kertas tau. Ia sebenarnya mewakili gangguan yang sangat besar kepada tenaga kerja dan sudah tentu ekonomi kita. Jadi, apa sebenarnya yang kita hadapi ni kan? Sebab kalau nak lawan sesuatu, kita kena faham dulu musuh kita tu. Jom kita lihat lebih dekat apa itu influenza dan kenapa ia jauh berbeza daripada selesema biasa. Okey, pertama sekali, influenza ni, ia bukan sekadar selsema yang teruk sikit. Bukan. Ia adalah penyakit pernafasan yang sangat-sangat mudah berjangkit. Tempoh pengeramannya pula, sekejap je. Cuma 1 hingga 3 hari. Ini yang buat ia boleh merebak macam api, terutamanya di pejabat dan dalam komuniti kita. Dan bila dah kena tu, gejalanya pun bukan biasa-biasa. Demam, batuk, sakit tekak, sakit kepala, sakit badan. Semua ni bukan je beri kesan pada kesihatan bekerja anda, tapi ia beri kesan terus kepada keuntungan syarikat. Kenapa? Sebab setiap satu kes influenza tu bermakna hari bekerja yang hilang dan produktiviti yang menurun secara mendadak. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak sentiasa selangkah di hadapan ancaman tahunan ni? Jawapannya mudah je sebenarnya. Langkah pencegahan yang proaktif. Maksud saya, vaksinasi. Jom kita tengok sekejap macam mana benda ni berfungsi. Cuba bayangkan vaksin ni macam satu latihan kebakaran untuk sistem imun badan kita. Okey? Ia perkenalkan satu versi virus yang dah dilemahkan atau dimatikan. Tujuannya untuk melatih badan kita kenal dan lawan ancaman sebenar nanti. Yang penting, ia buat semua ni tanpa menyebabkan kita jatuh sakit pun. Dan latihan ni memang berkesan. Kajian klinikal tunjukkan ada pengurangan penyakit macam influenza ni sebanyak 55 hingga 76% dalam kalangan kumpulan yang dah divaksin. Kalau kita fikir dari sudut bisnes, ini adalah pulangan pelaburan yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Sudah tentu, macam mana-mana latihan pun kadang-kadang ada sedikit rasa tak selesa kan? Kesan sampingan vaksin ni biasanya sangat ringan dan sekejap je. Macam rasa lenguh sikit kat tempat suntikan atau sakit kepala sikit. Sebenarnya, itu tanda yang baik. Ia tanda sistem imun anda tengah belajar dan membina pertahanan. Tapi, ada satu perkara penting yang kita kena ambil maklum. Untuk mereka yang ada alahan telur yang teruk, memang kena elakkan vaksin yang berasaskan telur. Tapi jangan risau, ada je pilihan alternatif yang selamat untuk mereka. Baiklah, sekarang kita masuk bab yang sangat penting, terutamanya zaman sekarang ni di mana maklumat bersepah di mana-mana. Kita kena bezakan antara mitos dan fakta perubatan. Jom kita patahkan beberapa salah faham yang paling biasa kita dengar pasal vaksin influenza ni. Okey, soalan pertama, dan ini yang paling popular sekali. Betul ke vaksin influenza ni boleh buat kita kena influenza? Jom kita jawab soalan ni sekaligus. Jawapannya, senang je. Tidak, tak boleh. Vaksin ini dibuat guna virus yang dah dimatikan atau dilemahkan. Jadi ia memang tak boleh menyebabkan jangkitan. Fikirkan macam ni, ia macam latihan tentera guna peluru kapur, ia melatih tindak balas tapi tak mendatangkan bahaya yang sebenar. Soalan kedua, saya dah vaksin tahun lepas, kena ambil lagi ke tahun ni? Persoalan yang bagus. Jom kita fahamkan kenapa vaksin influenza ni adalah satu komitmen tahunan. Jawapannya, ya, memang perlu. Sebabnya, virus influenza ni bijak. Dia sentiasa bermutasi, sentiasa berubah. Macam penggodam yang asyik tukar kod. Jadi, vaksin tahunan ni, ia ibarat kemas kini perisian untuk antivirus badan kita. Ia pastikan kita sentiasa dilindungi daripada strain yang terbaru. Seterusnya, siapa je yang patut ambil vaksin ni? Adakah ia untuk orang yang dah sakit atau yang berisiko tinggi je? Faktanya, tidak. Semua orang digalakkan ambil vaksin. Kenapa? Sebab ia bukan setakat untuk lindungi diri sendiri. Ia juga soal melindungi komuniti. Bila lebih ramai orang dapatkan vaksin, kita wujudkan imuniti kelompok. Ia macam satu perisai yang melindungi ahli pasukan kita yang paling berisiko dan terdedah. Dan soalan terakhir yang selalu timbul, pasal bahan-bahan dalam vaksin itu sendiri, bahaya ke, selamat ke? Okey, jom kita tengok apa faktanya.
Jawapannya juga tidak. Semua bahan yang digunakan dalam vaksin dah melalui ujian yang sangat-sangat teliti dan disahkan selamat serta berkesan oleh pihak berkuasa kesihatan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap satu bahan tu ada peranan dia dan semuanya dah disahkan selamat. Jadi, kesimpulannya, ia berbalik kepada satu pilihan strategik yang mudah, sama ada kita melabur dalam pencegahan melalui vaksinasi atau kita terpaksa tanggung kos rawatan yang jauh lebih tinggi, hilang produktiviti dan gangguan operasi. Bagi saya, pilihan yang bijak dah cukup jelas. Lindungi pasukan anda dan anda lindungi perniagaan anda.